Kadang-kadang syaitan ni orang kita selalu tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Itu yang cerita ada yang dijatuhkan hukuman disebabkan pukul kawan dia sehingga mati, seksa, bakar kawan dia dengan setrika. Dengar nak cerita tu? Kan bukan cerita, laporan berita. Sebab apa? Kononnya dia tuduh kawan tu mencuri. Ni pelajar-pelajar ni. Bagi dengan setrika, kawan tu menjerit-jerit, mengadu kepada mereka, panas mereka. Sebab apa? Bomoh kata mencuri. Boleh tak doktor ulas tentang ilmu persilatan al-haq? Bila tepuk bumi habis terbang orang. Tepuk tengok dan tak bergerak. Adakah ini dibenarkan? Ini nak kategorikan sebagai apa? Mukjizat ke? Karamah ke? Apa? Tuan-tuan, apa pun dia hendaklah, kalau dia baca bacaan tertentu lalu Allah selamatkan dia dengan bacaan tu daripada kezaliman, mungkin ini boleh termasuk dalam karamah. Allah selamatkan, macam-macam boleh berlaku. Banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui karamah, boleh berlaku karamah. Tapi kalau nak perkena orang boleh, buat pertunjukan boleh, ni semacam, ini jin. Ini jin. Di kalangan orang-orang yang mengaku sufi, sebahagian mereka sukakan kepada pertunjukan-pertunjukan yang pelik. Kalau kita tengok sebahagian negeri di Syria dan apa, dia buat masa hari pertunjukan geng sufi tarekat tu tikam pedang, kok ni keluar bagus ni. Di Malaysia ni kita tengok satu tempat tu ya kan, nak buat ni jalan tahapi lah apa. Tapi di negeri Syria ada orang Islam juga buat. Ini semua tidak diterima. Ulama telah mengklarifikasikan sebagai ajaran yang sesat. Kan? Sebab itu dinukilkan daripada berbagai-bagai para ulama sufi yang saleh, daripada Al-Bustami, daripada selain daripadanya, hatta dinukilkan daripada Abdul Qadir Al-Jilani, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Jika kamu melihat satu orang lelaki terbang di atas langit, di atas terbang, kamu tak usah duk heran jika sekiranya, jangan duk kagumlah jika dia tidak menepati Quran dan sunnah. Boleh berlaku macam-macam. Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebut tentang cerita bagaimana seorang lelaki yang duduk di Syam boleh mendatangkan makanan daripada Yaman. Kalau beli zaman lah tak heranlah, dia order kan, minta je ada orang mari. Kedai-kedai yang kata dia mencuri melalui jin makanan daripada Yaman. Dan kita tengok kisah Ifrit minal jin dan kisah Sulaiman yang dia menawarkan untuk membawa singgasana Balqis. Maksudnya jin boleh buat pergerakan yang cepat. Kadang-kadang syaitan ni orang kita selalu tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Itu yang cerita ada yang dijatuhkan hukuman disebabkan pukul kawan dia sehingga mati, seksa, bakar kawan dia dengan setrika. Dengar nak cerita tu? Kan bukan cerita, laporan berita. Sebab apa? Kononnya dia tuduh kawan tu mencuri. Ni pelajar-pelajar ni. Bagi dengan setrika, kawan tu menjerit-jerit, mengadu kepada mereka, panas mereka. Sebab apa? Bomoh kata mencuri. Ini bahaya bomoh. Sebab tu ada dalam mazhab Malik umpamanya, hukuman mati kepada ahli sihir. Cuma susahlah nak sabitkan siapa yang sihir tu kan. Di barat, di Europe dulu, mereka bakar black magic ni. Orang yang wanita-wanita sihir ni dibakar hidup-hidup. Di zaman Kristian kuat di barat, mereka ni orang pergi tanya barang saya hilang, dia bagi tahu. Dia tanya syaitan yang ikut kita, siapa curi barang saya ni, tolong tengok Ustaz. Dia ambil lah ayak dia tu, jampi nujum 4 belalang tu kan,
Ataupun dia buatlah, dia kata, ish, bukan orang mana ni, orang tak jauh belakang rumah ni. Rumah bumbung biru, naik kereta kuning, anak ada 3. Kita terkejut. Kita kata takkan bohong-bohong. Betul cara dia cerita tu. Memang rumah bumbung biru, kereta memang kuning, anak 3. Macam mana bohong boleh tahu? Oh, kita kagum. Macam mana dia tahu? Dia tanya syaitan kita tu. Syaitan dia tanya syaitan kita. Qarin dia panggil. Dia ni duduk mana? Dia duduk sekian-sekian. Siapa ada hak duduk ni? Tuduh orang belakang rumah dia. Pasal syaitan kerja dia menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Dia akan bagi tahu bahawasanya orang belakang dia tu bumbung biru, kereta kuning. Han sebut dah tu. Betul. Siapa buat ni sama ish. Tak maaf lah nak cerita, bukan orang lain, adik-beradik. Terkejut. Takkan adik-beradik saya buat tu umur. Tok Bomola pun tak panggil Bomo, Tok Bomola panggil ustaz. Untuk justifikasi ke dia? Saya pergi kat ustaz. Siapa ustaz? Bismillah. Bubuh lebay. Jadi ustaz. Minta maaf lah no. Nak buat macam mana adik-beradik juga yang buat. Adik-beradik. Ni hak mai rumah 3 hari lepas. Yang bawa anak sulung dia. Allah, abang long aku. Dia kata takkan bohong. Memang ada abang long dia mai bawa anak aku. Macam mana bohong tahu? Dia ambil maklumat daripada setan. Kita ni ada syaitan yang ikut kita, yang menghasut kita. Ada malaikat yang mengusuh kita pada kebaikan, ada syaitan yang qarin. Al-Qurana minasyaitan. Kita mati tu, syaitan tu tak mati lagi. Syaitan tu lah yang orang jumpa, nampak Pak Hang tadi lintas. Syaitan tu lintas, Pak nak lintas apa, mati dah, roh dia balik dah. Ingat dia teringat nak makan laksa Kuala Perlis kot. Kita buatlah sikit kenduri laksa Kuala Perlis. Ini semua kesesatan. Sebab tu percaya bomoh ni sesat, khurafat. Nabi tak bagi kita datangi tukang sihir ni, membodohkan akal. Kadang-kadang agama ada sebut tentang hantu jin, baca doa kita disebut. Tapi kadang-kadang kita berlebih-lebihan. Sakit perut hantu, kanser sampai dah stage berapa dah bomoh dah kata Allah hantu raya ni. Apa dia? Tok Wan dia yang tak tahu apa kena. Tengok-tengok kanser. Macam-macam. Orang di hutan bila nak turun ke dalam sungai apa, kambing jampi. Pawang boya, pawang apa pun boya telan orang ramai. Kadang-kadang Mak Saleh ni kita duk kata dia apa? Dia bukan ada pawang apa-apa, dia terjun macam tu, dia tangkap boya, diikat mulut boya tu dengan selotip tu ya. Tangkap dengan yang tu ya. Tak ada hantu apa. Ketakutan kita itulah kadang syaitan menyebabkan syaitan lebih menguasai kita. Tentu pergi tengok. Orang yang suka sangat percaya tentang hantu syaitan ni ganggu hidup dia. Kita pergi jumpa dia kata sakit ni, orang kata ada orang buat ni. Kita jumpa dia lagi 2 tahun, cerita tu lah sakit lain pula, orang lain pula buat. Lepas tu dia menega. Bila dia menega, dia kata menega pun tak laku, ada orang duk main tabuk apa. Dia semua dia fikir macam tu. Tuan-tuan cuba cam muka orang hak macam tu dalam hidup kita, yang sentiasa kaitkan apa saja dengan hantu. Dia tak boleh bergerak, kerja hantu kacau dia saja. Kita jam dengan dia. Main cerita apa pun orang buat, hantu orang buat. Pergi jumpa bomoh ni, bomoh tu kata nak kena buang. Jumpa dia tahun depan ke, tu dah sakit, tu ingat nak pergi bomoh ni pula nak buang. Itu saja. Syaitan tahu kelemahan dia. Tapi kalau orang yang tak kisah, dia tak ada, dia baca auzubillah minasyaitan. Bukan saya kata tak ada sihir, sihir ada. Ini satu penyakit.
Ada tanya status restoran lah apa, kita tak boleh nak sebut di sini ya. Dia sebut nama restoran tu. Kenapa takbir hari raya dari 2 kali dijadikan 3 kali sejak hari korban yang lepas? Kita dah sebut dulu kan, dia dah jawab anak ni. Mungkin dia tak apalah, mungkin dia tak dengar, nak ringkas. Tidak ada satu pun hadis yang menunjukkan apakah sirah takbir raya Nabi, tak ada. Yang ada adalah riwayat daripada sebahagian salaf dan juga sebahagian sahabat. Ada yang lemah, ada yang boleh dijadikan pegangan, yang mauquf. Antaranya kepada Abdullah bin Mas'ud yang dia takbir 2 kali. Ada riwayat-riwayat lain dia takbir lebih pada 2 kali, 3 kali. Ada dengan lafaz yang berbagai-bagai. Ulama-ulama Al-Imam As-San'ani, hatta Ibn Taymiyah dan berbagai-bagai lagi, mereka menyatakan al-amru fi hadha wasi'. Benda dalam hal ini luas. Al-Imam Syafi'i dia sebut 3. Kemudian dia sebut sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Ini juga boleh kerana semuanya yang penting ialah takbir membesarkan Allah. Kita kata kerana takbir itu syiar, maka pilihlah benda yang menjadi suatu tempat tu ramai orang Islam takbir begitu. Kalau tidak, yang supaya suasana itu ialah suasana syiar itu diangkat. Maka siapa yang nak takbir 2 kali boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, boleh. Ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, juga boleh. Jadi kalau orang takbir 3, kita takbir 3. Kita nak takbir 2 pun boleh. Tidak ada satu nas yang kata tak boleh, yang kata takbir hanya 2. Kerana nas berbagai-bagai dalam masalah ni. Tidak ada nas daripada Nabi. Yang ada ialah riwayat-riwayat sebagian sahabat dan tabi'in bagaimana mereka bertakbir.